Bila saya cakap ni, sekejap lagi orang kata saya mandai-mandai pula. Cakap banyak macam hang pandai daripada Imam Syafi'i. Tak. Dan Ibnu Umar ni, dia sahabat yang muda lah. Waktu Nabi SAW terlibat dalam peperangan Badar dan Uhud, dia cuba untuk join. Tapi pada waktu tu Nabi SAW tak izinkan kerana dia terlalu muda. Kerana dia terlalu muda dan dia terlibat dalam peperangan Khandaq dan peperangan selepas itu. Barulah dia dikira cukup dewasa ataupun cukup umur untuk bersama-sama dalam jihad. Dan Ibn Umar ni ada riwayat lah. Dia di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Kenapa banyak? Kerana umur dia panjang jugalah. Dia meninggal dunia waktu umur dia 87 tahun. Dia meninggal dunia waktu umur dia 87 tahun. Dia meninggal pada tahun 71 Hijrah. Baik. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya hadis ni dia bukan dengar daripada sahabat lain. Hadis ni memang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia dengar betul-betul daripada mulut Nabi. Sebab sahabat ni kalau dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sahabat kata daripada Nabi, boleh jadi dia dengar langsung daripada Nabi, boleh jadi dia dengar daripada sahabat lain yang dengar daripada Nabi. Kalau dia dengar daripada sahabat lain tu yang dengar daripada Nabi, kemudian waktu dia riwayat, dia tak sebut nama sahabat yang dengar tu, dia terus kepada Nabi SAW, yang ni dipanggil marasilus sahabah. Riwayat mursal sahabi. Riwayat marasilus sahabah. Riwayat marasilus sahabah, majoriti ulama hadis terima. Kerana apa? Kerana sahabat ni kita tak ada keraguan dalam kejujuran dia. Selagi mana dia dengar daripada sahabat lain, sahabat tu kita kira jujur walaupun kita tak tahu siapa dia. Ni Ahlussunnah wal Jamaah. Katalah ada seorang tabi'in kata, sami'tu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar seorang daripada sahabat Nabi berkata, dia mendengar hadis Nabi, dia mendengar Nabi SAW bersabda. Kita tak tahu siapa sahabat tu. Dia cuma kata seorang lelaki daripada kalangan sahabat yang mendengar Nabi. Kita terima. Kita terima. Sebab apa terima? Kerana sahabat ni jujur. Sahabat ni jujur. Tidak ada bukti yang mana sahabat Nabi SAW menipu dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau dalam sanad kita jumpa, saya mendengar seorang daripada tabi'in meriwayatkan daripada sahabat, yang mana sahabat tu namanya Abu Hurairah, dia mendengar daripada Nabi SAW. Terima tak? Tabi'in, dia kata aku mendengar seorang daripada tabi'in yang mendengar daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah dengar daripada Nabi SAW. Diterima tak? Tak diterima. Sebab apa? Sebab tabi'in ni dia tak macam sahabat. Selagi mana kita tak tahu, selagi mana kita tak tahu nama dia, maka selagi tu kita tak boleh terima riwayat dia. Kena cari dulu, kena kumpul riwayat, kena cari dalam kitab-kitab hadis siapa lelaki ni. Kerana bimbang dia tu ingatan lemah. Kerana bimbang dia tu jenis orang yang tak teliti dalam periwayatan. Kerana tabi'in bukan seperti mana sahabat. Tapi kalaulah kata, ni ilmu hadis sikit ni, kan? Kalaulah kata seorang tabi'in kata, aku mendengar daripada seorang yang aku percaya, yang mana dia mendengar daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah dengar daripada Nabi SAW. Terima tak terima riwayat ni? Katalah Imam Syafi'i kata, haddatsani thiqah, seorang yang dipercayai, seorang yang aku percaya, telah menceritakan kepada aku, dia mendengar daripada Abu Hurairah. Terima tak terima? Tak terima. Kenapa? Kita tak percaya ke Imam Syafi'i? Kita percaya Imam Syafi'i. Cuma orang yang Imam Syafi'i percaya belum tentu betul-betul orang yang diterima.
Kerana mungkin di sisi Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i tengok dia orang baik. Tengok dia orang baik. Tapi ada ulama lain yang kenal dia tak okey. Seperti Ibrahim bin Abi Yahya. Imam Syafi'i anggap dia orang baik. Tapi majoriti ulama mengkritik riwayat dia. Tak terima riwayat dia. Seperti Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Muhammad bin Humaid Ar-Razi, seorang perawi hadis. Imam Ahmad antaranya memuji dia. Tapi bila pergi ke Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama hadis juga nama dia Abu Zur'ah, dia kritik, dia kata tak boleh percaya. Kerana Abu Zur'ah ni satu negeri dengan Muhammad bin Humaid, dua-dua daripada Rai, sebab itu dipanggil Ar-Razi. Maka ulama hadis dalam masalah ni mereka sangat-sangat teliti, sangat berhati-hati. Bukan kerana tak percaya, tapi kerana mereka bimbang. Sangka baik. Sangka baik itu bukan didasari dengan maklumat yang cukup. Bila saya cakap ni, sekejap lagi orang kata saya mandai-mandai pula. Cakap banyak macam pandai daripada Imam Syafi'i. Tak. Yang ni, tuan-tuan buka dalam kitab hadis, Al-Khatib Al-Baghdadi ada bahas. Al-Imam Ibn Salah ada bahas. Ibn Hajar Asqalani ada bahas. Mereka bahas dalam bab Tawthiq Al-Mubham. Menilai seseorang yang tidak dinyatakan namanya sebagai thiqah. Adakah diterima? Yang ni jadi satu persoalan. Pendapat yang tepat tidak diterima. Kena nyatakan siapa? Kecuali sahabat. Kalau sahabat kita tak kenal dia, tapi bila mana dinyatakan dia sahabat, okey.